Keputusan Bellerio telah menimbulkan kekecewaan kalangan peminat Liverpool apabila bintang mereka, Mohamed Salah, hanya menduduki tempat keempat di belakang pemenang Dembele, Lamine Yamal kedua dan Vertonghen ketiga. Walaupun Salah mencatatkan musim individu terbaiknya bersama Liverpool musim lalu dengan 34 gol dan 23 bantuan gol, ia masih belum cukup untuk memenangi anugerah individu paling berprestij itu. Bekas pemain Liverpool Jamie Carragher berpendapat kegagalan Salah untuk merangkul anugerah itu adalah kerana faktor kejohanan besar. Kejohanan seperti Piala Dunia, Euro atau Liga Juara selalunya memainkan peranan yang jauh lebih penting dalam pemilihan pemenang berbanding Liga Domestik. Carragher memberi contoh bahawa sekiranya Liverpool berjaya memenangi Liga Juara, Salah mungkin boleh memenangi Ballon d'Or. Sedangkan Dembele yang memenangi anugerah ini memainkan peranan penting dalam kejayaan PSG menjuarai Liga Domestik dan Liga Juara.